Kita Ni cerita apa ni? Ya tu tajuk dia India yang Member tengah record. kita dah sampai dekat immigration. Wah. Hello Thailand. We're now here. Yang ni kalau passenger, korang turun kat sini. Tak boleh lah semua orang tengok kita. Siapa passenger sini, ini driver. Tapi kita orang 3 orang, so kat sini je. So, hi, Assalamualaikum guys. So hari ni aku akan buat vlog dekat Thailand. Dekat Hat Nhai lah spesifiknya. And kita akan share lah kot makan yang best, makanan 7E ke anything. Macam biasa lah. Okay, let's go and find something. Siapa yang suka benda ni? Let's go guys, kita nak cari, aku nak tunjuk korang barang yang halal yang korang boleh makan. Okay, this one semua boleh makan. Halal. Halal, halal. Halal. Oh, ni ada ni. This one is halal one. This one's the halal. Halal. Boleh, ni semua boleh. Ni semua boleh. So antara yang halal korang boleh try adalah Euro cake. This one. This one is my favourite snacks. Kalau aku datang Hat Nhai, aku wajib beli keropok ni. This one. Kalau korang datang Hat Nhai, please beli keropok ni sebab yang jagung ni sangat sedap. Yang coklat ni pun sedap tapi aku suka jagung lagi. And also this one. Sedap doh. Oh, dalam murah weh, 24 dalam RM2.6 untuk sebesar ini. Besar kan? This one adalah Jisoo Blackpink punya favourite. This one. And my favourite tu, sedap. Korang boleh beli this one, all this halal. And carnation ni kalau nak pergi travel paling senang, especially yang macam ni. Harga dia 23 baht. Dalam RM3 something macam tu. Tu zero sugar, fat free. Tak sedap. Yang kiri, yang kanan tu penuh perencah, perisa dan manis seimbang. Tiba terpaling halal jagung. Tapi jagung pun kena hati-hati. Not everything is halal, okay? Tapi dia ada halal, so dia halal lah. Okay, got halal. Masa untuk memang favourite bila aku buka PS, this one. Ramai orang suka yang this one, crunchy punya. And this one yang bancuh punya. And this one korang kena hati-hati. Yang biru ni tak silap aku no sugar ataupun half sugar. And merah ni full sugar. So kalau korang salah beli tak sedap. Hunting lagi apa yang korang boleh beli. Cantik. Apa lagi? I know. Sam kacang. Makcik, mau beli apa? Mak aku ni favourite dia beli kacang kat 7E sebab sangat-sangat murah. Yang penting halal. Ni kacang-kacang dia orang sangat murah. Macam ni. Murah kot. So korang patut beli. So jap. Kita kan nak tunjuk barang yang korang worth it untuk beli kan. Macam ni. This one sedap and murah, 20 baht dalam RM2.6 saja. So many options untuk foods, untuk drinks. And dulu kalau aku datang Thailand, aku suka beli jelly ni. Jelly dia sedap. Jelly dia sedap. And I apa? Ni ada Amazon. Ada Arabus. Ni ada Arabus packaging baru mah. Ada Arabus packaging baru. This one. Arabus packaging baru. Aku tak pernah tengok. Lepas tu ada Amazon punya. Boss ni aku tak pasti. Tapi kalau kat overseas kat tempat lain tak halal tau. So hati-hati. And then ada anyone suka coffee. Birdie. This one untuk noodles kalau korang nak try. Tapi don't try this one. Sebab tak sedap sangat-sangat. Tak sedap gila-gila. And my favourite, aku suka yang this one. This one warna pink ni. Tapi my family kata tak sedap. So aku macam assume mungkin tekak aku pelik. And all the samyang here halal lah. Okay. And then this one all the halal section. Kalau korang nak beli, tapi kena hati-hati sebab kadang-kadang ada yang mix halal and non-halal. And yang ni aku tak pernah try lagi. This one sedap, warna hijau ni. This one sedap.
Yang untuk sausage ni yang paling sedap merah, this one. And this one boleh lah. This is my favorite. Sedap. And susu Meiji. And please don't try this one sebab rasa dia macam rumput. Tak sedap. Ni susu Meiji, kebanggaan rakyat Malaysia. Lah tiba. Bahagian air kat 7E yang famous tu. Yang tadi yang bancuh tu aku tunjuk air ni lah, yang bancuh. So aku suka campur coffee, espresso korang campur dengan teh ais. Ataupun kopi yang tengah ni campur dengan ni. Mantap. So korang boleh pilih. Kalau siapa nak jimat, by the way, kalau air ni kalau korang nak jimat kan, korang ambil ais 1 cup. Korang ambil air 1 cup and korang ambil air 1 cup. So dia akan dapat banyak and harga dia sama dengan korang ambil ais plus air in 1 cup. Sebab dia charge asin. Tips. Oh ni sos ikan yang kecil. Sos ikan 80 sen kan? Mana? Sos ni paling sedap. Oh ni kalau siapa yang suka sos Thai. Oh this one sedap. This one sedap. Kita orang ada beli. Sos pencicah sedap. Yes. Apa lagi? Ni botol kecil dia. Ni saya kecil dia. And this one tube. Lepas tu ni sos ni sedap. Sedap. Suka beli chili flakes yang ni dekat 7E Thailand. Oh this is my favorite minyak angin kalau pergi Thailand. Dia small and kalau korang letak apply, dia tak menyakitkan. Tu seronok. Ni lepas tu buat ais. But don't put too much. Jangan bawa banyak lah. Nanti rugi. Nanti kita kerugian. Okay. Tadi nampak macam baru masuk Thailand. Newbie ke ni? Tanya je. Boleh penuh. Okay, macam tu. Lepas tu nanti korang bayar kat depan. Nanti dia akan bagi penutup. Banyak je. Nak panas mah? 7E yang kita beli tadi, jom kita rasa. Oh, manisnya. Kena bagi ais cair dulu. Sedap, rasa pure kopi gila-gila. Sekarang kita nak try mochi. Ada last piece and halal. Let's go. Try some mochi. Kulit dia tebal. Kulit dia a bit tebal, tapi dia punya cheese dalam dia sedap. Now kita nak pergi tukar duit dekat Thairat. Korang nampak traffic light ni, terus masuk kiri tau. Nampak traffic light. Ni traffic light ni. Terus masuk ni Thairat ni, this one yang hijau ni. This one. Cuma kat sini. Yo. Kita dah sasaran dikesan. Sasaran dikesan. Wah, yang barunya. Oh. Banyak oh. Weh. Boleh cuba lah. Loh. Tengok. Tester dah. Try test. Bawa dah. Ni lotion. Macam tik ah. Best. Ni tape baker yang baru. Dia tak kemasuk dah. Tiga. Tak lu. Sure. Ada 3 kotak. So inilah. Ni bagus. Vitamin C. This one yang ramai orang suka juga. Lepas tu mana lagi? This one ramai orang suka juga. Ni semua. This one pun best juga. Siapa yang nak beli shampoo and conditioner, this one semua best. Ni pun best juga bawah ni. Ni Boots Vitamin C.
Kalau buat vitamin C ni pun best juga. Ramai orang suka. Guys, right now kita on the way nak pergi Central Festival. Tadi aku dapat something. Kita dapat this one, Ted Baker's yang perfume yang lama punya. Aku tak suka Ted Baker yang baru ni sebab bau dia tak wangi. This one kita dapat 3 dengan Maras. 1, 2, 3. So kita dapat 3. And then this one dah lama tak ada buy one free one. And stok dia selalu habis. Super serum. Dia ada 2. Dia ada intensive serum dengan super serum. Hari tu aku pakai intensive ni, aku nak try super serum pula. Buy one free one. Okay guys, kita dah sampai dekat Central Festival. Dah parking. Kita masuk yang parking free 90 minutes. Let's go. Cantik. Ni Sri Chan. This one is Thailand punya product. Olino. Tapi kedai juga. Ha. Kedai apa? Kedai ni lah mau menyebabkan aku sakit perut sampai cirit. Yang kat sini Fuyo, besar tau. Besar sangat ni. Mau ni cherry. Lucu ni sedap. Lagi kot, saya nak kena pegang. Let's go. Betul tu. Hari ni ada banyak sale and buy one free one. Tapi ada banyak barang habis. Inilah situasi dia. Ramai orang. Ni sedap. Ini 3-1 ke? 3-1. Nak? Saya apa tu? Saya single ke apa? Saya kecil ke apa? Saya S. Saya single pula. Saya S. Dah 3-1. Aduh, air ni sedap. Minta S. 3 single. Ada apa? Jumpa yang teh. Masya-Allah. Wih, pedas. Banyak ni. Ni yang best. Ambil lagi ke? Nak lagi? Nak? Nak. Kau sekali selfie boleh? Boleh. Jangan lupa kami gigi lah. Siapa? Lagi. Lebih tak kau 3? 1, 3. Memang banyak pun. S pun banyak. Single pun banyak lah. Saya single juga. Oh. Buka banyak betul. Tu bagi banyak. Banyak-banyak. Sedap ke balik mana kacang? Sedap. Ni panggil apa? Tak nama dia? Dia bukan pat. Kote kering. Kalau Thailand dia panggil apa? Kote. Oh, kotak. Terangkat ke ya? Oh, ingat ke Pad Thai? Kote kering. Terangkat datang. Buah salak. Okay. Cili tu kik masuk hidung weh. Ya, air 35 pack. Okay, jom makan. Ni kuotiao kering. So dia ada bagi kuah dengan ni. Aku tak tahu lah dengar ke tak suara. Tapi macam boleh lah. Ni favourite kita orang. Kalau datang Central Festival beli this one. Sedap. Aku bawa semua dulu. Manis tak? Ada. Tak ada. 1, 2, 3.
Okay, lepas tu sikit lagi je. Bawa sikit. Okay, macam kesem ni dah. Okay. Lepas tu okay lah, aku tunjuk Ma yang makan lah. Peralimau. Lepas tu Gau mix. Berapa mah satu ni? Berapa baht? 300 baht. 300 baht. So 3 ni 13 ringgit saiz S. Ni saiz S, okay? Ni saiz single. Tapi banyak kot sebenarnya. Single. Tapi banyak. Okay. Kan sebab kita buat lawak, so dia rasa terhibur, dia bagi banyak. Dia suka pakai mangkuk tu. Dia tak ada terpedaya orang kita punya ni pun. Oh. Makanlah Ma. Dah lah minta extra apa bagi tanpa charge. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Okay, nak makan dululah. Sebab kat sini ramai, so aku malu. Bye. 3. Untuk warm undertone. Nampak? Jelas. But not least. Di manakah personal shopper? Tak ada ni kat bag tu. Bag apa? Bag apa? Dumpling. Dumpling. Tentang ni ada ni mama pegang. Dalam tu. Mana? Mana? Boleh? Aku nak pegang. Oh, yang ni cantik. Kak Lu, yang ni cantik. Weh. Ada dumpling. Merdeka dekat sini. Tengah viral tu ni, After You, nampak tak tu? After You depan Uniqlo. This one, let's go. No, we pick this one. Guess what, dia ada halal Malaysia. So this one is halal. Mungkin yang ni Malaysia pun masuk kot. I think so. 69 baht. This one is small cocoa wafer vanilla. 59 baht. Adakah anda rindu Jepun, Madam? Yes, adakah anda rindu Jepun? Sangat-sangat. So, ini visual dia. So, ini B2. Dah nampak tak? U-turn aku kan pergi depan tu. U-turn. Bilik dia kecil sikit, sentiasa ada tuk-tuk nunggu depan ni. So, kita nak U-turn. Tak boleh. Wee. Yang kedua tu. Okay, masuk kiri. Where Kakak, kita pula datang sini. Kakak. kat bawah ni ada kafe tau. Ni B2. Malaysia. And parking dia sangatlah luas ya. So no worries about parking. So dia punya hotel. And kat sini dia ambil deposit 500 baht. Ini quick review ni untuk bilik. Okay, first kali kalau korang masuk, dia akan ada hanger and then ada almari macam ni kat sini. Macam biasa dia ada toilet dekat sini. Okay. Toilet je cantik and simple. So ada towel extra kat sini. Shower macam ni. Lepas tu sekejap aku masuk dengan stocking. Lepas tu yang ni ada sinki and cermin, and dia dah bagilah sikit-sikit macam ni. Okay, that's all. Lepas tu masuk dalam ni. So kat sini dia bagi air, ada kettle. Sekejap.
sini je lah ruang untuk kita solat. So dia macam limit sikit lah, limited space. Ni TV. And then kat sini ada lagi meja macam ni. Lepas tu kat sini untuk katil single seorang. Ambil. Macam tu. So bilik dia macam ni. Okanai kaseku watashi wa star. Okay guys, malam ni kita orang tak jadi pergi Florida sebab malas. So kita order Food Panda. Ni daging, nasi daging merah, nasi putih and then daging merah. Lepas tu ni set. Next day. Hari ni day 2. Kita nak pergi Central Festival beli barang. Let's go. Ayo. Cari-cari. Dia kalau korang selalu datang, kita dah tak pergi tempat banyak-banyak dah. Sekarang pun dah pukul 10 pagi. Kita nak pergi beli barang customer, lepas tu nak pergi banyak tempat lah. Macam tu, let's go. Siapa dah? Ni ada kedai kopi. Guys, aku dalam Big C. Kita nak tunjuk makanan yang halal. Let's go. Oh. This one. Semua dah halal. Ni. Semua ni ada halal. And paling sedap taruh sedap. Lepas tu ni mie ni, kita orang selalu beli. Kita orang selalu sangat-sangat beli. Dia mint and coklat dia yang macam chewy-chewy lembut tu. Halal juga. Ni harga dia. Lepas tu ni milk tea. Ni barunya guys. Milk tea pun halal. Bagus kan? Oleh ni sedap. Pun ada halal juga this one. Lepas tu ni pun sedap. Pun ada halal juga. Lepas tu, ni tak halal. Dia untuk sebelah-sebelah tau. Tak halal. Hati-hati. And then, ni halal. Ni sedap. Ni sedap tu. Oh. Dalam dia macam ada lemon something macam tu. Sedap. And yang paling sedap Amira. Dalam dia ada Amira ni dalam dia ada apa? Inti ni lah. Apa benda apa? Asam Jawa. Sedap gila, sumpah. And ada halal. Sedap. Kalau korang nak travel, bawa lah benda-benda macam ni. Ni kecil sikit. Ni kecil sikit. And then I found something yang halal. This one. This one halal. Oh, yang ni. Oh tak, halal. Yang ni 97 baht. 97 baht dalam 12 ringgit macam tu. Ni pun halal. Ni aku tak pernah rasa lagi. Tapi nampak macam sedap. Korang nampak tak ada tulis apa? Dia tulis kat situ, tourist favorite experience. Semua ni syok. Ni dalam Big C. So kita nak cari lagi apa yang halal yang boleh jual. Tapi sekejap aku nak ambil gambar sekejap untuk promote. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Wih, comel. Comel kan? Kacau lah phone ni. Ada banyak colour. Hi guys, tadi kita tak vlog pun dekat Central Festival sebab aku rasa macam boring je. Benda yang sama juga. So sekarang ni kita dalam lift nak keluar balik sebab nak pergi Kim Yong nak makan dekat Kai Tak Mina. And kita orang kali ni nak naik ni Grab je kot. Kalau siapa yang nak murah ambil Maxim, tapi nak senang dapat ambil Grab. Mai masuk belah sana. Okay. Siapa nak makan bangloh? Kat sini. ทางออกฉุกเฉินเอาไหมคะ Kat sini bangloh. เป็นทางออกฉุกเฉินนะคะ Kat situ nampak tak? Belakang tu. โอเคค่ะ
Lepas tu corner sini Kaetok Mina macam buka je. Kaetok Mina kat depan tu. Alah, meja apa lah. Ya. Tapi dia kata macam dah habis makan. Thank you. Okay, thank you. Dah sampai. Dah sampai tempat favorite. Ni harga dia. Ni ada ayam. Panas-panas je. Ni boleh makan. Oh tu dia kemaskan meja. Yeay. Let's go in. Guys, ni adalah nasi kita. Sedap. Lepas tu ni Kak Arya bagi free gift. Lepas tu ni makan. Dalam ni ada sambal dia. InsyaAllah sedap dia basuh tangan kan? Bukan lah. Kita nak baca kat hotel tadi. Selamat makan. Yang ni nasi paling sedap sekali. Semua kaitan ni macam tak. Dia bagi free game. Lembut lembut. Macam steam lah. Yang boleh nanti. Sedap. Oh tengok. Sedap ke bang? Sedap. Sedap. Kalung? Sedap. Nasi yang paling sedap. Nasi dia moist je. Ayam sedap. Ayam sedap. And kalau siapa makan kat sini dapatlah unlimited semua ni. Chain. Ni chain. Ni tinggal sikit ke? Hampir licin. On the way. Biji janggus. Panjang. Ni dia. Mau ingat? Tahu sini bah. Dah. Dan ni ambil yang ni. Oh yang ni ya Prince of Danuk datang tu. Cik. Ini boleh kurang lagi kan? Ada code tak? Secret code. Kita beli crispy durian. Wih, crispy durian. Macam mana ambil buat crispy durian dia? Boleh beli macadamia. Boleh beli pistachio. Boleh beli ini. Dan ini. Hak ni beli semua. Ni manggis. Berahi. Manggis yang dikeringkan. Memang berahi. Tengok cara anda untuk order. Boleh pakai apps yang sama dengan Malaysia punya. Yeza. Tu ni cafe. Ni Amazon. Tapi yang ni boycott.
Let's go. Fun market. Sekarang anda nak ke mana, makcik? Makcik nak ke mana? Kita nak pergi Florida, USA. Nan, Florida, USA. Kerja Hari ni kita orang nak tunjuk kat korang satu night market, Florida night market, yang aku rasa orang Malaysia tak ramai lagi, and majority dia adalah seller Muslim and sangat murah. So let's go, kita nak pergi situ. Dia dalam town je. Apa dia? Ni view malam. Tada! Besar. Florida. Ni view malam. So kalau siapa yang datang Hat Nyai, dah tak payah dah pergi Lee Garden, sebab Lee Garden tu dah terlalu mahal and dia tourist spot. So tak best. Korang pergi Florida Night Market. Yes. And mostly memang Muslim seller. Yes. Yes, let's go. Kita dah sampai Florida. Oh, tu lah. Kat mana aku pun tak tahu kedai kan, kita macam kena cari luar. Oh. Dia ada bagi clue. Kita nak pergi mana tempat. Dok. Ya hujan. Mau lalu tepi tu je lah. Sat, kita nak cari kedai satu ni, Sat. Aku rasa kedai ni mesti hipster sikit. Sat. Ayam ni ke hampa beli tu? Ni semua halal. Sat, weh, kena aku nak tengok salah. Tak boleh. Ni pizza small. Apa dah yang tak ada? Ni aku kayak di sini ya. Itulah. Belakang sana boleh juga. Sure. Ni belah sini ada takoyaki. Kita duk main selalu tak nak nampak. Tu lah. Tak ada. Yang ni sedap. Dia punya pad thai sedap. Oh. Ni Pak Su suka. Octopus. Bukan octopus apa lu? Ni pun viral kak. Ni. Tak adalah viral. Sampai tengok baju. Mana nak beli ni siap-siap ke? Bukan, orang kata ini budak kita tak nak ayam. Ni lah kedai kita cari, Namdi Mi Bar. Tasnim, ada tak Munifah Tasnim? Ni kita dah order. Ada satu per ayam best. Ha? Kosong. Rasa kosong, rasa tepung. Let's go, kita nak cari air favourite. This one. Sedap dah air dia. Tada, 20 baht je. Kita beli air ni. Oh. Tapi tak apa. Macam ni. Lepas tu ni semua Muslim. Lalalala. Ni yang tadi lah kita masuk. Kak, nak undian kat mana-mana kak? Satu biji 10 tak saja kak? Despite having rain. Dia tak mau kot. Jadi saya dah beli. Nak tak? Ni sedap. Macam mana jual itu? 20 baht. 20 baht berapa biji? Alhamdulillah. Nah, Kat lumayan dah. Kak Long bayar lagi? Bayar tu. Mana ni? Bayar ni saya long 40 baht. Kak Long. After like 30 minutes, kita orang dah balik hotel.
Kita dah balik hotel balik sebab tadi hujan and banyak kedai yang agak tutup. Agak tutup. Macam tutup lah. So bila hujan dia jadi macam tak boleh nak all out sangat. Cewa. Hantu dia duit habis. Bukan mal. Nak dia duit habis. Ngaku je lah. Okay, kita orang sebenarnya pergi Florida malam ni sebab nak ambil cookies ni sebab aku dah booking dekat TikTok. Tapi cookies yang satu yang utama aku booking tu tiba-tiba tak ada. Katanya dia tak simpan. So aku macam sedih. Donut tak dapat, cookies tak dapat. So dapat yang cookies lava ni je. Kalau tak disebabkan benda ni, kita orang tak keluar pergi Florida malam ni sebab malas. Malam ni malas gila. And also kalau korang selalu datang Thailand, dia akan ada satu fasa yang kita rasa macam tak lalu dah nak makan makanan diorang. And korang akan rasa macam boring dah. Boring, semua boring. Tak tahu nama. So jom kita makan lah. Tadi kita ada beli ni isi ayam dengan debo cheese 20 baht. So dalam RM2.60 macam tu. Ni kejadian ayam dia 20 baht. Dia cheese dengan isi ayam. Macam ni. Let's go and try. Tak. Beli ni. Ni ubi. Berbola ubi. Sedap lah ni. This one. Dia boleh main batu lambung. Boleh. Sedap berbola ubi, sedap. Rasa 40 baht. So dalam RM5 something macam tu. Okay, so sekarang ni aku nak makan dulu. Jadi kalau aku rajin aku sambung vlog. Kalau aku tak rajin kita stop je kat sini. Next day. Masanya untuk check out. Kita nak check out. Guys, we're back. Tiba. Okay, sekarang kita nak masuk Central Festival. Macam biasa kalau korang nak masuk Central Festival, first kali dia akan check pasport dengan bonet kereta. Nampak ni. Tak macam bonet ke bang? Okay, dia nak tu. Seorang je pasport, jangan bagi pasport satu keluarga pula. Okay, lepas tu dia dah check. Okay, jalan and cari parking. Wih. Lepas tu dekat sini kan, dia ada dekat Central Festival ni dia ada banyak jenis parking tau. First kali dia ada parking 90 minit free. Maksudnya awal 90 minit free. And then the next hour, 1 hour pertama dia charge 50 baht. Mahal sikit lah. Mahal lah 50 baht. And then 2 jam pertama pula 10 baht. Macam tu lah, naik 555. So kalau korang tak nak bayar and nak duduk lama, jangan parking situ. Tapi parking kat sini agak limited sebab banyaknya diorang nak buat parking yang berbayar dah sekarang ni. Tak best. So ni sekarang kita nak masuk Central Festival lagi. Kat sini sana kiri. Kita tunggu order masuk. Agak tunjuk dulu. Ni dalam Bitrium. Antara yang best. This one. Melinda. Ni kita nak beli this one and this one. Tapi ni booth untuk sementara je ni. Kau tengok coklat ni. Nice strawberry dia. Kita dapat dah strawberry. Sedap mah? Rasa strawberry-nya. Masam lah tu. Ya. Tapi strawberry Malaysia, strawberry asli.
Ni beli kat sini. Sedap. Jadi Sedap. Ni dia ada semua jam. Lepas tu ada milk Hokkaido. Ada this one. Ni. Ma beli kat ini. Dia tepi Boots. Boots ada kat sebelah. Datang. Sedap. Let's go.